Okey, Prof. Tadi saya dapat luahan hati daripada suami. Bukan saya punya ke? Okey, bila isteri merajuk, saya jadi tak pandai lah Prof nak pujuk. Sebab bila saya nak try pujuk wife saya, wife terus mengungkit. Macam mana ya Prof? Okey, macam ni. Ini tip besar. Cuba you all fikirkan, your wife tu budak kecil perempuan yang sedang merajuk. Cuba fikir. Bayangkan adik perempuan kita masa kecil dia merajuk, ayah kita buat apa? Ayah buat apa? Ayah pujuk kan? Ayah buat apa? Ayah bercakap, ayah peluk. Ya, itulah you all. Wanita ni kita gegarkan. Kita ni nampak je badan besar, mudah tua, tapi dalam tu budak kecil comel tu. Dia gini you all, kalau yang merajuk tu bahagian budak kecil kita. Okey, semua ingat ya. Wanita yang merajuk, lelaki, siapa merajuk itu bahagian budak kecil. So nak handle budak kecil macam mana? Nak ceramah ke? Nak beri motivasi ke? Budak kecil tak ada akal. Dia banyak guna otak yang mana? Otak yang bukan manusia kat sini. Dia bukan apa hikmah ni aku buat salah. Tak. Dia kata lah, aku tak selamat lah, suami aku tak sayang aku lah. Tunjuk sayang. Jadi selalu ayah kita buat apa ni adik perempuan kita? Peluk. Okey, tak apa, okey. Ayah faham. Okey, nak apa? Nak mainan. Macam tu lah. Jadi kau kena peluk, cakap baik-baik, bagi hadiah, spend time, and bagi makan. All the 5 love languages. Pun dapat idea baru. Bila orang merajuk, bayangkan dia budak kecil, dan budak kecil semua penuh 5 bahasa kasih sayang. Apa dia? Pujian, sentuhan atau pelukan, hadiah, quality time, dan perkhidmatan. So bila kita sentuhan tu, pelukan, bila kita peluk tu, hormon oksitosin meningkat, hormon cinta. Bila kita cakap benda baik-baik, kita beri baik, hormon serotonin. Bila kita puji dia, hormon dopamin. So all the happy hormone ada hilang. Walaupun dia berontak, tak nak pergi cakap je tu, dia suruh stay. You all, kalau perempuan merajuk, dia marah-marah, dia ungkit, you lari, lagi dia marah, lagi dia murka kau. Jadi kalau isteri mengungkit, dia betul. Yes, okay. You nak apa? Okay, tak buat lagi dah. You katalah, abang tu dulu, okay, ya betul. Cakap je. Masa dia merajuk, you bayang wife you tu budak kecil. You ni jadi ayah dia. Macam mana? Kalau you ada anak perempuan kecil, macam ni pujuk anak you, macam tu isteri you. Okay, tip of the day. Bila wanita merajuk, bersamaankan budak perempuan 5 tahun, macam mana nak pujuk, automatik you tahu. Tapi kalau you para suami pun, dia budak kecil, dia bergaduh pula. So kalau isteri merajuk, you bergaduh, that means you jadi budak kecil. So be the parent. Best tak tips ni?